Kalau sebelum ni korang ikut aku explore Petaling Street, kali ni kita tukar mood sikit. Jom ikut aku dengan kawan aku Gautam explore Taman Botani Perdana. Yang bestnya, tempat ni cuma kurang 5 minit jalan kaki daripada MRT Museum Negara. Sejujurnya, aku tak expect langsung tempat ni boleh jadi sehijau ni. Baru keluar sekejap daripada MRT dah sampai dan dekat sangat. Kita orang datang ni hari weekday, so memang shock, tak ada nak bersesak-sesak dengan orang dan memang ngam kalau korang jenis nak healing dalam suasana tenang. Yang menariknya, taman ni dah wujud sejak tahun 1888. Wow! Dulu orang kenal sebagai Lake Garden dan sekarang ni dikenali sebagai Taman Botani Perdana. Dah lebih 100 tahun dah usia dia, tapi masih cantik terjaga. Lepas kita orang jalan santai beberapa minit, muncul pula satu tangga ni. Masa aku tengok tangga ni dari bawah, aku dah fikir dah tak payahlah nak naik kan. Tapi Gautam dengan penuh yakinnya dia cakap, "Alah, aku pernah naik Batu Cave." Aku macam, okay lah, let's give it a try. Sekali weh, I think my heart or my lung is about to give up siap kat sini. Tapi bila sampai kat atas ni, aku boleh rasa terus hilang penat sebab view dia memang tenang. Siap ada rusa lagi. Yang kelakarnya, Gautam ni boleh cakap rusa ni macam kambing. Aku rasa lepas ni mungkin kita kena pergi zoo pula untuk Gautam mengenali haiwan-haiwan yang berada di Malaysia. Dengar je bunyi burung dekat sekeliling ni, aku rasa macam jauh dari bandar. Kalau tak tahu yang kita ni dekat Lake Garden, aku rasa memang kita akan lupa yang kita ni masih lagi dekat tengah-tengah KL. So lepas tu, aku masuk pula dekat Taman Kancil. Nama je Taman Kancil, kancil dia langsung tak nampak. Aku rasa mungkin dia pun tengah cuti kot hari ni. Tapi suasana dalam ni memang best. Hijau, redup, siap jumpa ayam dengan merpati lagi. Dia dalam ni feeling ni macam hiking, tapi versi yang tak memenatkan dan lebih santai. Suasana yang menghijau dekat Taman Tasik Perdana ni, dia bagi aku some sort of vibe yang sangat tenang, sangat chill. Semakin jauh berjalan, semakin banyak pokok pelik yang aku jumpa yang aku tak pernah tahu pun namanya. Tapi nasib baik dekat sini, setiap pokok tu ada info-info. So aku bolehlah belajar pasal pokok-pokok dekat sini. Jadi taman ni bukan sahaja cantik, tapi dia boleh buat tambah ilmu kita juga. Lepas tu, korang tahu tak kita orang jumpa apa? Kita orang jumpa mini air terjun dekat tengah KL ni. Masa ni, otak aku fikir satu je. Tengah panas, tak ada orang. Ada terfikirlah nak mandi, tapi yelah, fikiran masih waras dan tak bawa baju spare, so kita tak mandi. Dan dah penat berjalan, aku ambil pit stop sekejap, rehat dekat pondok ni. Aku penat berjalan, nak rehat. Gautam pula dia nak sibuk update Instagram dia, nak edit gambar yang dia dah tangkap untuk bagi tahu dekat semua orang yang dia ada dekat Lake Garden pada hari tu. So bila kita orang dah ada tenaga balik, kita orang sambung jalan sambil tengok macam-macam lagi spesies pokok yang ada dekat sini. Ini salah satu pokok yang aku macam rasa pelik sikit dengan nama dia, sebab nama pokok ni ialah sausage beracun. Macam what? Sausage beracun atas pokok. Dan fakta menarik tentang pokok tu, dia boleh buah tu boleh tumbuh sehingga 10 kilo berat dia. Macam wow. Tak lama lepas tu, jumpa pula mini sungai. Kecil je, tapi dia memang bagi feeling atau vibe macam kita tengah masuk hutan. Best juga sesekali tukar suasana macam ni. Dan kita rasalah macam kita tengah jungle trekking dalam hutan yang sebenar. Dan kita pijak batu untuk melintasi sungai tu. Kemudian lepas kita melepasi sungai tu, kita sampai satu kawasan ni. Dia tasik kecil je yang dipenuhi dengan daun teratai. Aku bayangkanlah kalau semua bunga teratai ni tengah kembang, mestilah wah gila. Dekat situ pula ada papan tanda Beware of Otters. Habis satu kawasan aku scan sebab aku nak cari otters tu, tapi tak ada pun. Tak lama lepas tu kan, aku terjumpa spot bergambar yang aku rasa paling cantik dekat sini. Tak hairan lah kalau kau datang sini, ada pasangan tengah buat photoshoot pre-wedding. Sebab tempat ni memang cantik. Aku rasa memang sangat estetik kata orang kan. So kalau buat bergambar, abadikan sebagai kenangan, memang menarik betul. Dalam misi aku mencari otter dekat kawasan Tasik ni,
aku terjumpa pula dengan view begini. Dan aku ada nampak satu bridge ni cantik gila, macam dekat overseas. Aku rasa kalau ambil dengan angle yang betul, confirm orang takkan percaya yang kau ada dekat Malaysia. Time dekat sini, dekat Tasik ni kau boleh berkayak sebenarnya. Gautam pun beria-ia nak ajak aku berkayak. Nasib baik aku berjaya yakinkan dia yang kayak tu tutup hari tu. Tapi sebenarnya buka je. Tapi tak kisahlah, yang penting misi aku berjaya. Aku tak nak berkayak. Jadi itu sahaja aktiviti aku sepagi di Taman Botani Perdana. Terima kasih teman aku jalan-jalan. Jumpa lagi di next video.